Faham. Okay Ida, macam mana pula kan you boleh jump into jadi pelakon suara pula? Iconic agent Ali. Yeah. Macam how do you take this macam okay lah I nak jadi pelakon suara? Sebenarnya tak ada pun decision macam tu. Oh tak ada? Bila kita dekat company lama Leskopak dulu, diorang ada macam just buka audition internally. So macam siapa nak pergi try. So kita pun yay nak pergi. Lepas tu end up dapat. So benda tu dia kiranya ada jump start lah bila kita sebagai voice actor. Selama ni memang tak pernah target pun untuk menjadi voice actor macam tu. Dan Dulu kemudian Ida dekat Leskopak watak apa? Ada untuk UP Pen Fizi. Lepas tu dekat gang pengembaraan mula jadi opet. Kau boleh suruh bersikit kan kita tutup mata dengar. Okay. Live Fizi. Korang puasa penuh, aku puasa setengah hari je. Upin dapat makan. Untuk opet Pasal bagai upi. Cara pasal bagai upi. Weh, susah tau nak buat suara-suara macam tu. Kau ingat senang? Cuba kau buat sikit. Susah. apa pula tak boleh ni. Ini karakter villain. Kita dah tahu dah. Aku maha annoying.